Tengok ni, nasi lemak udang galah XXL. Dekat bazar yang kau paling expect lah untuk jual nasi lemak macam ni, Bazar TTDI. Aku review kemudahan parking bazar. Lepas tu aku bagi rating dekat bazar tu sendiri. Aku drive 40 minit daripada Shah Alam ke TTDI sebab time ni memang dah traffic heavy. And Alhamdulillah aku tu dapat parking sebab open paid car park kawasan ni memang bersepah. Senang sikit lah nak access kat sini. Ni parking yang saya dapat. Belakang tu dia punya bazar dia. Jom kita jalan ke situ. Kemas kan parking. Sebelum aku ke bazar, aku tunjuk car of the day, Volkswagen Tiguan Allspace R-Line. Kereta ni ada 2 liter TSI 220 PS engine dengan 4Motion all-wheel drive untuk better traction on the road, untuk bagi stable. Lagi-lagi masa hujan. Dia memang laju, memang kuat, tapi dia stylish and amazing handling. Kereta ni pun available daripada 199,000 dengan 7 tahun maintenance dengan 5 tahun unlimited mileage warranty. Volkswagen Tiguan Allspace R-Line ni ada 1,775 liter space, even 7 seater, so boleh balik kampung and bazar dengan bergaya. Dan kereta yang aku park ni dekat sangat dengan bazar. Aku jalan dalam sikit terus jumpa nasi lemak ni. Aku tak tahulah udang galah T20 memang lain ke apa, tapi udang dia memang rasa padat, serius. And nasi lemak hijau dia rasa boleh tahan. Bila bersuap dengan daging udang tu, dia tu Lepas tu kau tengok beratur ni. Ini beratur bukan biasa, ini beratur untuk burger berkeju. Dalam bazar ni ada juga tapai pulut, Power Avengers, dim sum, curry puff T20, ribs and banyak lagi. Bazar ni banyak pilihan and aku rasa selesa lah dengan cuaca dia. Harga dia tu lah aku takut nak spend, so aku bagi bazar ni 7.5/10. Aku nak ambil Volkswagen Tiguan Allspace R-Line. Jalan lagi. Komen mana next bazar aku nak pergi.